Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada hari ini bagi menjayakan forum perdana Bangkitan Rawatan Islam yang akan dikendalikan oleh saya sendiri sebagai moderator, iaitu Muaz bin Muhammad Najib selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya saya memperkenalkan saudara panel kita yang pertama, iaitu saudara Ustaz Bin Afiq. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada panel yang kedua, iaitu Ustaz Muhammad Naim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berkumpul di Dewan Semarak hari ini bagi menjadikan forum perdana yang kita akan membincangkan topik yang saya fikir dia takkan lari pada persekiran kita, sebab benda ni dia hangat dan akan menjadi tumpuan dalam dunia rawatan Islam itu sendiri. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan topik yang saya boleh kata ngeri, tapi sebenarnya dia menjadi reality, iaitu santau dan kaedah rawatannya. Jadi saya akan memperkenalkanlah santau tu apa. Sebenarnya santau ni dia digelar sebagai silent killer. Kerana apa? Orang yang hasad dengki ni dia akan menghantar sesuatu yang buruk pada mangsa tu, sehingga mangsa tu sendiri sakit dan boleh membawa pada kematian. Jadi insya-Allah kita akan kupas lebih mendalam tentang santau ini oleh panel-panel kita yang hebat hari ini, insya-Allah. Jadi saya akan bertanyakanlah soalan kepada saudara panel kita, insya-Allah. Jadi soalan saya yang pertama ialah sebagai permulaan, buah mula lah forum kita pada hari ini. Mungkin Ustaz Mio lah boleh terangkan kepada semua yang hadir pada hari ini, iaitu pengenalan santau dan apakah istilah santau yang ada dan apakah jenis-jenisnya, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara moderator YB Muaz atas jemputan hari ini. Baik, jadi kita teruskanlah dengan soalan yang diajukan kepada saya, iaitu maksud santau sendiri dan juga jenis-jenisnya. Okey. Untuk makluman semua, santau ni bukanlah sekadar santau fikiran, iaitu mana kita santau seseorang adalah untuk membuat seseorang tu benci seseorang lain ataupun boleh menyebabkan dia sebagai menjadi gila. Tapi santau ni juga adalah serangan fizikal kepada orang lain, tapi menggunakan benda gaib, tanpa mangsa itu sendiri sedar. Dan akhirnya boleh menyebabkan kematian lah. Okay, baik. Jadi jenis-jenis santau ni saya boleh kategorikan sebagai ada dua lah. Okay, yang pertama ialah santau hakikat. Ya. Yang kedua adalah santau hikmat. Santau hakikat ni apa? Santau hakikat ni ialah santau yang dilakukan oleh penjenayah sendiri tanpa melibatkan bomoh, perantaran bomoh. Jadi perbuatan santau tu dia sendiri yang buat. Macam mana? Okay. Penjenayah tu sendiri menggunakan ramuan. Ramuan tu buat sendirilah, sama ada dia buat sendiri ataupun dia minta daripada bomoh, dan dia masukkan ramuan tu sendiri ke dalam makanan ataupun minuman seseorang mangsa tersebut. Jadi apabila mangsa tersebut makan ataupun minum minuman yang makanan yang ada ramuan santau tersebut, boleh menyebabkan kepada organ dalaman dia jadi rosaklah. Itu untuk santau hakikat. Senang cerita, santau yang direct kepada mangsa, tak ada melibatkan perantaraan. Baik, yang kedua ialah santau hikmat. Santau hikmat ni ialah santau yang memerlukan bomoh dan bantuan jin untuk membuat santau kepada orang lain. Okay, maksudnya dekat sini penjenayah tu tak pergi berjumpa dengan mangsa tersebut, tapi dia pergi jumpa bomoh. Macam tu dia punya kaedah dia, kaedah pelaksanaan santau dia. Jadi boleh dikatakan sebagai santau angin lah. Santau angin. Contoh dia macam ni. Campuran, maafkan saya. Ramuan tu kita bawa kepada bomoh, dan bomoh menggunakan bantuan jin untuk jadikan ramuan tu sebagai zarah-zarah untuk ditiupkan kepada angin. Jadi mangsa yang dituju itulah apabila dia menghirup udara yang terdapat zarah santau tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan, dan kesan dia sama juga, akan memusnahkan ataupun merosakkan organ dalaman. Mula-mula merosakkan organ dalaman, lama-lama boleh menyebabkan kematian juga. Jadi itu antara dua jenis santau lah. Dan ada juga santau-santau yang lain, iaitu contohnya macam santau tuju. Santau tuju ni ialah santau yang menggunakan barang peribadi seseorang.
Contohnya macam rambut seseorang, gambar seseorang untuk disantau. Dan yang terakhir ialah santau langkah. Santau langkah ni ialah santau yang kita tabur ramuan, betul lah, kita tabur serbuk-serbuk ataupun ramuan di laluan yang mangsa tu akan jalan ataupun yang mangsa tu akan lalu. So apabila mangsa lalu di atas laluan yang ada serbuk ataupun ramuan santau tersebut, boleh menyebabkan kaki dia mula-mula jadi bengkak, boleh menyebabkan kebas dan sebagainya lah. Baik, itu sahaja daripada saya tentang maksud santau dan jenis-jenis santau. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara panel kita tentang penerangan santau dan pembahagian dan jenis-jenis santau yang terperinci. Jadi saya dapat uraskan bahawa santau ni terbahagi pada dua yang utama, iaitu santau hakikat dan santau hikmat. Secara rumusnya, santau hakikat ni dia tidak melalui perantaraan, kerana direct pada penghantar santau itu sendiri kepada mangsa itu sendiri tanpa perantaraan siapa-siapa dah. Seperti dia pergi ke tuan badan tu calik badan tanpa tuan badan mangsa tu sendiri tahu, yang dia tak sedar pun yang dia tu kena santau. Seterusnya kita juga ada santau hikmat. Santau hikmat ni pada hemat saya dia lagi bahaya lah. Kerana apa? Dia ada perantara satu. Kemudian demi contoh dah saya kata dia kirimkan pada orang tengah dah seperti bomoh, tolong hantarkan perkara yang terburuk pada masa ni sekian-sekian. Dan mestilah tukang yang bomoh tu dia akan menggunakan perantaraan jin untuk kacau lah masa tu supaya masa tu masa sakit dan sehingga kan boleh membawa kepada kematian. Nampak tak betapa dahsyatnya santau ni, orang dengki ni sampai boleh melibatkan nyawa seseorang tu sendiri. Jadi ada lagi santau yang berkaitan, iaitu santau tuju dan santau langkah itu sendirilah. Semuanya memang bermotifkan untuk menyakiti mangsa dan seterusnya boleh membawa pada kematian lah. Jadi insyaAllah tu sedikit banyak tentang pengenalan santau dan pembahagian-pembahagian dia. Seterusnya saudara panel Naim sedia? Alhamdulillah. Nampaknya kita dapat tahulah santau ni rupanya bukannya racun yang besar-besar. Rupanya dia memang dahsyat lah. Dan saudara Naim, kita ni sebagai perawat Islam lah, kan, kita berhadapan dengan banyak masalah kan. Jadi sudikah tuan panel kongsikan kepada semua audien, kita ni sebagai panel, sebagai perawat, macam mana kita nak dapat tahu bahawa mangsa kita ni mempunyai simptom ataupun orang kata tanda-tanda awal bahawa dia ni terkena santau. Boleh sudi tuan kongsikan kepada semua audien insya-Allah. Okay, baik, terima kasih kepada panel tuan moderator kita Saudara Muaz atas soalan yang diberikan tadi. Sebelum saya masuk kepada soalan yang diberi tadi, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh saudara Mio tadi berkaitan dengan santau langkah. Santau langkah. Okey. Saya tertarik dengan santau langkah ni sebabnya saya ada satu pengalaman yang berkait dengan keluarga saya sendiri. Itu kakak saya yang terkena buatan orang melalui santau langkah. Okey, untuk pengetahuan semua, kakak saya ni menceburi bidang perniagaan. Jadi seperti yang kita tahu, benda ni common lah dalam dunia perniagaan. Bila kita tengok orang tu lebih sikit, kita rasa dengki. So kita hantar buat benda yang tidak patut kepada orang-orang tertentu. Untuk kes kakak saya ni, dia kena santau dengan tiba-tiba dia tak sedarkan diri. Dia macam pengsan secara tiba-tiba. Okay, jadi bila dah jadi macam tu, staff dia tu report kepada keluarga saya lah. Dan keluarga saya pula ada orang yang boleh merawat dalam bidang perawatan Islam ni lah, yang mahir dalam bidang ni. Jadi bila dia rawat tu, kita kesan bahawa yang hantar sihir ni dia hantar melalui abu biawak. Abu biawak? Betul. Abu biawak tu dia bakar, kemudian abu tu dia ambil, dia baca-baca, kemudian dia letak depan kawasan nak masuk ke tempat meniaga tu lah. Itu antara punca boleh nampak. Okey, jadi berbalik kepada soalan saudara Muaz tadi, simptom yang kita boleh nampak kepada mangsa yang kena santau ni, yang pertama kita boleh tengok pesakit tu dia punya telapak tangan dengan tapak kaki rasa panas. Kemudian dia punya badan tak bermaya, kita tengok lesu, macam tak berapa nak cergas selamanya. Tak ada daya lah. Keluarkan kan. Okey. Jadi biasanya perkara ni berlaku pada waktu maghrib. Maksudnya waktu antara siang dan malam. Waktu ni kita boleh tahu waktu
aktif lah jin-jin ni. Dan kesan seterusnya kita boleh tengok daripada perubahan fizikal seperti kuku dia jadi kuku dia jadi biru, lidah dia jadi hitam, dan pandangan dia tu kita tengok pandangan yang tajam. Tidak seperti orang normal. Kita boleh nampak lah benda tu. Dan yang lebih teruk lagi dia boleh jadi kepada mangsa adalah mangsa tu mengalami muntah-muntah darah, batuk-batuk darah. Itu kesan yang kita boleh dapati pada mangsa. Dan biasanya perkara ni tidak dapat dikesan di hospital lah. Jadi kalau dia pergi hospital pun, hospital tak boleh nak sahkan sakit dia. Itu antara simptom-simptom yang kita boleh kesan pada sakit. Baik. Terima kasih kepada saudara Nasrin tentang kaedah mengetahui simptom-simptom awal ketika santau dan menarik cerita yang dialami oleh keluarga saudara panel tersendiri. Jadi saya dapat simpulkan bahawa simptom yang berlaku terhadap masa santau ni ialah dia berlaku rasa panas kat tempat kaki, tempat tangan, dia rasa lesu, tak bertenaga. Lagi-lagi dia berlaku pada waktu aktif makhluk-makhluk halus ni, iaitu pada waktu maghrib. Dan berlaku perubahan fizikal yang ketara lah, seperti perubahan warna, kuku, lidah dan sebagainya. Jadi nampaknya memang dahsyat lah santau ni kan. Jadi soalan saya secara ringkasnya, boleh tuan simpulkan kepada semua audien bahan-bahan yang selalu digunakan untuk santau oleh pemangsa kepada mangsa. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara moderator. Baik, kita terus kepada bahan yang biasa digunakan dalam santau ni. Okay, iaitu ramuan yang digunakan ni mestilah sangat zalim atau sangat ekstrim lah. Tujuannya tak lain tak bukan untuk merosakkan organ dalaman ni secara perlahan-lahan. Okay, baik. Bahan yang pertama ialah bahan bisa. Contoh seperti bisa ular dan bisa lipan. Jadi bisa-bisa ni yang mengandungi toksin ni, apabila mangsa tertelan sama ada dari makanan atau minuman, masuk ke dalam organ badan, menyebabkan hati dan buah pinggang kita rosak. Seperti yang kita tahu, hati dan buah pinggang ni adalah berfungsi sebagai untuk menapis racun. So ada kata hati dan buah pinggang ni telah rosak, maka rosaklah lain organ-organ yang dalam yang lain. Baik, yang kedua ialah bahan miang. Bahan miang ni sebagai bahan radang ataupun bahan yang boleh menyebabkan alergi. Contoh dia macam miang buluh, miang rebung, rebung dan sebagainya. Jadi macam sama juga macam bahan bisa juga tadi dimasukkan ke dalam makanan dan minuman, menyebabkan organ dalaman kita ni rosak. Dan organ dalaman kita ni rosak. Dan bahan yang ketiga pula ialah bahan yang common, yang biasa orang buat, iaitu bahan tajam. Contoh dia dekat sini ialah serbuk kaca. Serbuk kaca ni dimasukkan ke dalam makanan minuman ataupun melalui pernafasan orang hidu. Apabila dia masuk ke dalam organ dalaman, dia boleh menyebabkan irisan ataupun hakisan kepada dinding perut dan juga usus. Sebab itulah ada kes yang muntah darah, batuk darah dan sebagainya. Baik, itu adalah 3 bahan yang sering digunakan dalam isu santau ni. Okay, baik, terima kasih Tuan Peden tentang penerangan yang amat jelas tadi. Jadi saya bersimpulkan bahawa penyantau, orang yang menghantar santau ni dia menggunakan bahan-bahan yang memang bahan yang keji lah, bahan yang kotor untuk merosakkan badan mangsa, seperti bahan pisah haiwan, seperti bahan miang, bahan pedih. Semuanya perkara-perkara yang kotor yang dapat mencacatkan lah fizikal mangsa, seterusnya boleh membawa pada kematian. Seterusnya kita pergi pada kaedah rawatan santau pula. Jadi pada saudara panel, saya pernah dengar lah satu teknik ni. Pernah dengar tak teknik tepuk daun nangka? Betul. Itu ada. Cuba Tuan panel ceritakan saya selalu tentang tepuk daun nangka ni kepada semua, insya-Allah. Okey, baiklah. Teknik tepuk daun nangka Okey, saya rasa sebenarnya teknik untuk atasi sihir santau ni banyak, tapi yang diajukan tadi kita khusus kepada teknik tepuk daun nangka. Okey, baik. Untuk teknik ni adalah satu bentuk perubatan komplementari yang sistematik, yang mana kita gunakan daun nangka ni sebab daun nangka ni dia punya kerangka daun tu tebal. Jadi dia tak mudah reput waktu proses perubatan ni. Okey, antara prosedur yang dijalankan, pertama pesakit tu kita letakkan posisi merangkap di atas alas. Alas tu biasanya kita pakai surat khabar ataupun daun lepah pisang. Okey, yang kedua, perawat ni akan baca ruqyah syariah, iaitu seperti surah Al-Fatihah, surah-surah doa-doa perlindungan. Dan yang terakhir sekali, perawat akan menepuk belahan bahagian belakang pesakit, iaitu dari bahagian tengkuk sampai pinggang. Jadi waktu tu kalau pesakit tu ada raca-raca daripada santau tu,
InsyaAllah racun tu akan keluar jatuh ke atas alas-alas tu. Pentingnya alas tu kan. Pentingnya alas tu tadi. Jadi lepas pada rawatan tu, biasanya pesakit tu akan diberi air rebusan daun kok anak untuk bersihkan di perut organ tu. Dan Antara secara ringkas lah. dan juga dia nak pergi tenaga balik lah Betul. pada mangsa tu, sebab dia dah keluarkan racun, dia memang rasa tenaga kurang, dan dengan air daun duku anak tu lah dapat kembalikan tenaga mangsa tu sendiri. Jadi terima kasih pada saudara panel kita tentang sedikit banyak tentang penerangan teknik itu tersebut. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada saudara panel yang saudara Muafiq tentang apakah nasihat kita ni sebagai rawat pada semualah secara umum, tentang nasihat lah daripada perspektif akidah dan tips pencegahan yang boleh kita ni sebagai pelajar, hatta orang awam sekalipun mengamalkanlah sebagai kita orang Islam sendiri. Benteng. Terima kasih kepada saudara moderator. Baik, saya nak terangkan dekat sini sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang pelajar yang mendalami dalam bidang Islam ni, kita kena faham bahawa setiap penyakit tu ada rawatan dia. Jadi apabila seseorang itu terkena santau, maka kembalilah kepada amalan yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, iaitu ruqyah. Okey, baik. Jadi saya nak terangkan dekat sini yang mana perbuatan santau ni adalah perbuatan yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Perbuatan ini adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Kerana apa? Kita menggunakan bantuan daripada jin dan syaitan untuk merosakkan atau memusnahkan kehidupan seseorang itu sendiri. Baik, itu dari sudut dari sudut penjenayah. Manakala dari sudut mangsa sendiri, iaitu dosa an-nusrah, dosa iaitu berubat dengan bomoh. Sama juga hukum dia adalah haram, yang mana perbuatan itu sama juga mensyirikkan Allah. Kerana apa? Kerana kita minta bantuan bomoh untuk menyembuhkan diri kita. Sedangkan sebagai seorang Muslim, bantuan kita adalah untuk berjumpa dengan pakar perbuatan Islam, iaitu ruqyah. Baik, untuk tips pencegahan yang pertama, saya boleh katakan kita kena amalkan kita kena makan 7 kurma ajwa setiap pagi sebelum makan apa-apa. Sebab apa? Sebab ada hadis daripada Bukhari sendiri yang menyatakan bahawa dalam metafizik Islam, kurma ni akan menghasilkan satu perisai dalam badan kita untuk menghalang racun-racun ataupun toksik santau itu sendiri. Baik, yang kedua pula ialah amalan doa ruqyah. Seperti pelajar-pelajar yang telah mengambil subjek Tib An-Nabawi, doktor ada sharekan, kongsikan banyak doa dan tips amalan ruqyah kan. Jadi sebagai seorang pelajar dan seorang Muslim boleh amalkan doa-doa itu untuk mencegah dan merawat isu santau dan sihir ni. Baik, yang ketiga pula ialah tentang amalan makan 3 jari. Ini adalah untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Sebab apabila kita makan dengan 3 jari tu, maka kita akan makan dengan secara sedikit demi sedikit. Melalui makan secara sedikit demi sedikit tu akan memastikan menjadikan kita ni lebih peka terhadap makanan yang kita makan tu. Adakah dalam makanan tu terdapat benda asing ataupun sisa ataupun ramuan yang digunakan untuk santau orang. Jadi untuk menjadikan makanan kita lebih sihat dan berkualiti serta terhindar daripada perbuatan santau tu, maka kita boleh amalkan makan dengan menggunakan 3 jari mengikut sunnah Nabi. Baik, itu sahaja daripada saya tentang tips dan pencegahan isu santau ni. Terima kasih kepada saudara panel atas pencerahan yang sangat jelas tentang nasihat bagi kita bagi Muslim ni dalam kita nak benteng diri kita daripada terkena santau dan penyakit-penyakit yang tidak diingini. Jadi saya dapat simpulkan bahawa santau ni ialah haram dan kita bagi Muslim tidak boleh melakukannya, hatta kita benci mana pun sekali pada musuh kita. Jadi bagi kita ni, bagi Muslim, bagi orang Islam, kita perlulah ada benteng diri, iaitu kena mengamalkan doa perlindungan setiap hari, iaitu seperti Muawwidhatain, seperti surah yang tertentu lah yang diamalkan selepas solat, doa-doa dan sebagainya. Kemudian juga boleh amalkanlah makan kurma ajwa setiap pagi sebagai orang kata pelindung diri dah daripada racun dan sihir. Dan makan kurma 3 jari ni apa hikmah dia? Kita dapat makan perlahan-lahan dan dapat asing bekal lah. Apa yang contohlah ada benda asing dalam makanan tu kita dapat elakkan lah. Itulah hikmah makan dengan 3 jari tu. Dan itu sahaja insya-Allah daripada dapatan forum pada kita pada hari ini. InsyaAllah bagi orang Muslim, kita kena beramal lah dengan amalan Islam dan perlulah sentiasa berusaha dan tawakal kepada Allah dan tidak percayalah pada selain pada Tuhan kita, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada
bagi saya kita pada hari ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.